Usaha-usaha kumpulan karya menyatukan masyarakat telah membentuk asas yang kukuh bagi keharmonian dan perpaduan rakyat pelbagai kaum dan agama di negara ini. Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Dr. Faisal Ibrahim berkata ini lebih penting lagi di tengah-tengah pergolakan di Timur Tengah. Dalam ucapannya di majlis berbuka puasa bersama sekitar 150 pemimpin dan sukarelawan karya di Masjid Khalid sebentar tadi, Dr. Faisal melahirkan penghargaan dan memuji usaha kumpulan tersebut. Usaha kumpulan karya itu juga, kata Dr. Faisal, menjadi inspirasi bagi golongan muda untuk menyumbang kembali kepada masyarakat. Berkat usaha relawan karya tahun ini, 20% lebih banyak ruang solat tarawih dapat disediakan di kawasan kejiranan bagi memudahkan golongan berusia serta mereka yang ada isu mobiliti untuk beribadah. Ini sekaligus mengukuhkan semangat kejiranan dan kesatuan. It is precisely in times like this, such ground-up efforts such as yours matter even more. When communities remain connected, caring and resilient, we safeguard the harmony and stability that Singapore holds dear. These efforts reflect the Ramadan values of gratitude, graciousness and giving, and they form the foundation of our interfaith harmony and national unity. Di samping itu, Dr. Faisal juga mengingatkan masyarakat supaya jangan mudah terpengaruh dengan pandangan yang boleh menggugat perpaduan di negara ini. Dalam lanskap global yang kian tidak menentu dengan pelbagai konflik dan ketegangan yang sedang berlaku, kita mesti terus berwaspada dan tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat kita. Dengan semangat kerjasama, saling percaya dan hormat, menghormati antara satu sama lain dan juga antara kaum dan agama, kita mampu terus membina masyarakat yang bersatu padu dan harmoni.